Ramai yang masih tertanya-tanya, macam mana nak beli emas fizikal seperti ini di Public Gold? Ya, kalau tuan-puan nak tahu, tuan-puan boleh tengok video ini sampai habis, save dan share video ini untuk rujukan akan datang. Sebenarnya ada 3 cara mudah ikut bajet dan keselesaan tuan-puan. Yang pertama, belian secara full outright purchase ataupun full payment. Ini paling cepat. Kalau tuan-puan ada bajet yang penuh, boleh terus buat bayaran penuh ikut harga semasa. Contohnya tuan-puan nak beli gold bar 10 gram macam ni. Tuan-puan terus buat bayaran penuh melalui aplikasi Public Gold dan sistem akan poskan terus ke rumah tuan-puan selepas bayaran selesai. Emas tuan-puan akan dihantar melalui JIT shipment iaitu pos berinsuran untuk item berat bawah 21.5 gram dan jika lebih berat daripada itu, perlu ambil di branch. Yang kedua, kaedah outright purchase EPP iaitu Easy Payment Purchase. Kalau belum cukup bajet penuh tetapi nak memiliki emas, boleh guna kaedah EPP ini. EPP membolehkan tuan-puan bayar secara ansuran tetap selama 6 atau 10 bulan tanpa riba. Contohnya, tuan-puan nak beli gold bar 10 gram seperti ini tetapi bajet terhad. Boleh bayar sikit-sikit sekitar 500 ke 600 sebulan, emas tuan-puan akan dapat selepas bayaran selesai. Dan kaedah yang ketiga, iaitu kaedah yang paling mudah dan fleksibel, simpanan dalam akaun emas GAP iaitu Gold Accumulation Program. Kita boleh simpan emas sedikit demi sedikit serendah RM100 saja. Ini paling fleksibel dan mesra bajet. Tuan-puan boleh mula kumpul sikit-sikit melalui akaun emas GAP. Bila dah cukup gram emas, boleh keluarkan dalam bentuk emas fizikal macam ni menerusi sistem saja, ikut desain yang tuan-puan inginkan. Jadi tak kisahlah bajet besar ataupun kecil, semua boleh simpan emas hari ini. Bagi tuan-puan yang nak bermula, boleh klik link profil, daftar akaun secara percuma dan saya akan bimbing sebaiknya.